Okay guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni kita nak membincangkan pasal satu hantu yang aku memang sendiri tak pernah dengar langsung pasal hantu ni. So nama hantu ni adalah hantu air ya guys. Nama dia adalah hantu air. So langsung aku sendiri pun tak tahu macam mana hantu air ni boleh wujud dalam Malaysia ni, ataupun boleh wujud dekat mana-mana negara ke dekat bumi ni lah senang cerita lah kan. So apa kata kita membincangkan pasal hantu air, dan aku dah jumpa konten dia tau. So apa tunggu lagi, jom kita masuk dalam video. Okay, ini video dia guys. Okay, ini cerita dia. Time tu bulan, dia bukan bulan purnama tau. Dia macam bulan tu baru 5 ke 6 hari macam tu. Bulan tu dia letaklah purnama sangat. Dia masih kecil bulan tu. Jadi malam tu memang tak tahulah kalau kalau kita ikut kita orang, malam tu adalah malam yang orang kalau nak candat sotong, time tu lah paling banyak. Bukan yang terang bulan yang betul-betul bulat sekali tu. Sebab tu terlalu terang. Itu orang panggil kalau bulan nampak macam tu, sotong banyak. Sotong banyak. Jadi ikan banyak bulan macam mana? Bulan tiada. Bukan. Sebab time tu nelayan akan berpusu-pusu untuk pergi laut. Sebab orang tahu musim dia. Jadi kita orang pergi lah. Okay, kita orang seseorang pergi. Saya tarik sampan. Okay, saya tarik sampan. Seorang lah pergi laut. Kita orang kalau dekat kampung kita orang punya sampan kecil-kecil je. Macam kalau dekat sini macam kayak tu. Tapi dia ada untuk balance dia tu. Okey, dia macam ni, bentuk dia lurus macam ni. Lepas tu dia ada sayap. Dia elak kena angin je, takut terbang. Tapi tak tahu nak dia ada kalau kita orang panggil katik, benda tu katik untuk balancekan dia. Pakai life jacket tak? Tak pakai. Takkanlah pakai life jacket. Kita bukan bawa pelancong. Okey, malam tu saya pergi dalam pukul 11 lah. Saya start pergi 11 malam. Saya pergi. Dan keadaan keadaan time tu bulan masih kecil, tapi kena tutup awan lah. Okay, cara candat sotong kita orang dekat sana, kadang-kadang dekat sini saya tengok cara. Saya pernah pergi Langkawi, saya pernah tengok cara dong candat sotong. Dong candat sotong, dong letak lampu, dorang jatuhkan, lepas tu dong tarik-tarik macam ni kan. Kalau kita orang dekat sana pesisiran pantai, kita orang akan baling. Okey, baling dalam 9 tali tangsi tu, dalam 9 depa ataupun 11 depa. Okey, kita orang akan baling. Okey, baling, lepas tu kita orang akan macam seret. Yes. Benda tu seret. Okey. Dayung. Okey, saya pun dah prepare apa semua. Okey, tarik. Okey. Dayung. Masa dalam sejam jugalah saya dayung saya tak dapat. Cakap asal tak dapat ni, jarang benda ni. Biasa kalau saya dayung dalam 10 minit, 20 minit mesti ada. Okey. Lepas tu saya cakap okey, tempat pot ni aku rasa macam tak okey ni. Okey, saya pergi jauh sikit. Dalam, kalau daripada jarak daripada rumah kita orang, dia dah lepas dalam 2 km macam tu. 2 km lah gitu, lebih kurang lah 2 km. Okey, saya dayung. Kan okey, candat sotong tu tali dia saya akan letak dekat sini. Okey, kalau sotong tarik, benda ni akan ketat. Ketat. Itu teknik dia. Teknik dia. Okey, lepas tu okey, dah dapat dah ni. Saya tarik. Sotong yang saya dapat tu besar. Besar sotong tu. Sebab dekat sana sotong kita orang di sini dia panggil sotong ni, sotong pensel lah apa. Kalau tempat kita orang tu sotong katak. Sotong katak dapat. Rezeki ni besar. Sebelah lagi kita tarik. Saya punya ni. Dua-dua belah. Dua-dua belah. Sebab saya dua-dua belah saya letak. Cakap, makin rancak ni dia punya dia panggil, kalau kita orang panggil patukan dia makin rancak ni. Tarik lagi. Satu. Okey. Sama, lebih kurang besar dia. Okey, dayung lagi. Dayung dia tak sampai 5 minit tau. Dapat dia. Aku rasa macam wah. Memang, tapi ada last ni paling berat. Masa saya dayung tu, saya punya kaki ni, okey, dekat sampan tu, saya rasa kaki saya ni dah terangkat dah.
kaki saya ni terangkat. Sebab benda tu memang sangkut gila. Sebab tali tangsi, kalau saya apa tu salah ni, mungkin kaki saya boleh ni tau. Tu dia jangan boleh putih. Bukan boleh putus lah. Tangsi tu boleh masuk kulit. Ush. Takkanlah. Takkanlah. Yalah, tercabut lah. Kata nak kata berat lah. Berat tu. Lepas tu saya tarik lah. Benda tu dia melawan tapi macam tak. Macam melawan macam tak. Sekali saya tarik, saya punya sampan ni dia follow. Sampan saya yang pergi sana. Sampan saya pergi sana. Cakap sangkut ni. Okey, saya betulkan macam ni. Aku cakap sebab tak nak ni kan. Okey, sangkut. Saya pergi depan, pergi. Sekali saya tengok bawah dalam tu gelap. Dekat bawah ni, padahal kawasan yang saya pergi tu, air dia kalau terang bulan kita nampak tahu bawah tu batu-batu karang apa semua. Tapi sekali saya tengok dekat bawah tempat yang Mungkin aku rasa bagi pendapat aku sendirilah kan, mungkin kawasan tu dia agak gelap. Bukan kawasan tu gelap, maksud aku macam kawasan tu gelap. Maksud aku mungkin kedalaman dia memang agak curam lah. Maksudnya memang sangat-sangat dalam. Satu, yang kedua waktu malam. Itu je lah yang bagi pendapat aku lah. Dia agak masuk akal jugalah kan. Tapi secara apa yang siapa nama dia tadi Abang Sharif ni cakap, sebab atas tu dia ada bulan tau. Dia ada bulan. So macam mana kita boleh nampak yang saya sangkut tu gelap. Aku cakap alamak, apa benda dekat bawah ni? Dekat bawah laut tu apa benda ni? Saya cakap putuskan je lah. Tapi nak putuskan, candak sotong saya tu yang paling ni tau, boleh dikatakan paling power. Ini kalau saya bawa dekat laut, udang saya ni, udang tiruan tu, ini kalau saya bawa mesti akan dapat saja sotong. Tapi kalau saya putuskan, saya cakap ni, alah, macam mana nak cari pengganti dia lagi ni? Macam mana nak buat? Kalau buat pun takkan sama. Tapi untuk keselamatan aku kena putuskan benda ni. Okey, aku tarik. Aku slow. Memang tak dapat. Aku cakap benda ni memang daripada aku bahaya. Lepas tu time tu bulan tu dah tertutup dengan awan tau. Dia makin aku cakap dia gelap lah. Benda tu jadi gelap. Awan dah tutup. Lepas tu aku cakap putuskanlah benda ni. Putuskanlah, tak payahlah. Takut apa-apa nanti jadi kat aku kan. Aku dah fikir benda tu. Masa aku sendak, aku tarik macam ni, aku membelakang tau. Okey, sampan ni macam ni. Okey, sampan kan lurus. Okey, depan dia kat situ. Okey, aku tarik dia macam ni tau. Masa aku tarik tu, aku toleh ke depan sampan aku. Masa aku tarik tu, depan sampan aku duduk mencangkung. Ya Allah. Kau rasa apa benda tu? Tapi masa saya tengok tu, dia macam rumpai laut tau. Macam rumpai laut, gelap. Jadi benda tu samar-samar. Dia macam asap tau. Benda apa aku cakap ni? Time tu aku punya jantung memang pop. Aku cakap, mampus. Dah lah aku tengok kawasan rumah nak pergi pantai ni jauh. Aku kalau ikutkan kepala aku time tu, memang aku terjun laut, berenang je pergi tepi pantai, kelang kabut. Tapi macam mana kau nak kelang kabut dengan keadaan kau dekat atas air? Jadi aku cakap astagfirullahalazim. Lepas tu aku nak baca ayat. Aku macam jam tau. Terus senang cakap bodoh. Tak tahu, tak reti nak baca. Bismillah. Nak baca ni. Nak baca kursi time tu, tak tahu ayat kursi macam mana nak baca. Baca je lah, bedal je. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Apa benda dekat depan ni? Lepas tu aku nekat, aku putuskan benda ni. Sebab lagi lama aku sangkut dekat sini, memang benda ni tak hilang. Benda tu tak hilang. Sebab benda tu memang terbujul dekat situ. Tapi dia macam bulat, mencangkung. Bukan berbulu, bukan kepala anjing, bukan. Bukan yang tadi. Takkan anjing tadi tu pergi laut. Bukan. Benda ni lain. Tapi Okey, ini guys, so itu baru part pertama. Nanti part kedua, part ketiga nanti akan menyusul lah. So korang kena subscribe aku punya YouTube channel terlebih dahulu. Dan kalau korang nak aku sambung part 2 dengan part 3, korang komen di bawah. Okey guys, aku rasa sampai sini lah konten kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, always stay safe. Bye.